setting umpan apung untuk mancing ikan keli. Kita standby isi ayam sekilo, potong tipis sikit macam ni. Air masak masuk semua, lebih kurang 10 ke 15 minit sudah siap. Okey. Lepas tu kasih sejuk, kalau pakut dulu. Sudah air sudah buang, kita letak kain, kasih dia kering sikit, atau kasih angin, kasih kering sikit. Sudah kering sikit, kita masuk blender. Sikit-sikit kita blender dan tuang keluar. Macam ni. Lepas tu saya cuba timbang, tak sampai 600 gram. Okey, tak apa. Kita masuk lemak sayur 2 sulu. Bahan ni boleh dapat di kedai bahan kek. Lepas tu kita masuk gel kambing 3 ke 4 sulu, adjust bau dia. Ini gel kambing, dia boleh peloi ke bawah air, boleh menarik bawa minyak ikan naik makan, tak sama minyak. Okay. So itu lemak sayur dia untuk kasih timbul, dan isi ayam dia sikit boleh kepar. Okay. Kita campur rata, kita cekkan. Okay. Tengok dia boleh timbul ke tidak. First kita kepar dengan mata kain. Sama juga, kita mata kain kita boleh cangkut isi ayam juga, kepar dekat luar pun boleh. Biasa cara ni sesuai main apung yang masa tak ada angin atau ikan mau makan atas punya masa kita diguna. Okey, kita cuba boleh timbul ke tidak. Okey, selamat mencuba.